Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ni guys, saya nak buat test ride dan juga first impression untuk kedua-dua motor ini. Kita nak feel ada beza ke tak kalau kita bawa dekat atas jalan raya. Tapi kita buat short test ride sajalah, nak rasa dia punya respon awal engine. So first kita akan test ride dulu untuk AX200S. Jadi jom kita test ride untuk AX200. Okay, so jom, bismillahirrahmanirrahim. Paduan. And untuk kali ni saya akan gunakan dia punya mode hybrid. So cara nak buat, kita kena klik kat sini dua kali. So sekarang saya berada dekat P1, bermaksud ada bantuan dari segi dia punya motor SMG. Ni macam ala-ala Honda, bukan Honda, Yamaha Ego Gear yang ada SMG kan. Jadi kita nak bagi full power lah dekat AX200 ni. Ada ke tak beza dia? Jom, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita test ride motor ni. Okay, dah off-road. Miau. Okay, so kita nak bawa dulu. Respon engine AX ni bagi saya boleh tahan sedap guys. Ya, dia punya respon boleh kata immediate juga. Boleh kata immediate juga, dan respon dia lembut dia tidak memaksa sangat motor ni. Korang peras sikit kan, dia akan pergi gila kan. So bagi saya power delivery dia memang lembut dan juga sedap lah untuk kategori skuter urban. Okay, so bila kita tarik, power dia boleh tahan sedap guys. Sedap ni. Siapa pengguna AX200 saya rasa memang tahulah dia punya respon macam mana kan. Braking dia pun sedap guys. Saya tekan tadi brake depan kan, sedap lah guys. Ini memang kalau korang pakai pergi balik kerja, daily use, memang selesa guys. Seat dia pun sedap, empuk. Walaupun dia punya belakang ni dia tak menyokong sangat macam dekat Nova 200, tapi seat dia saya boleh kata memang sedap lah. So kita jom naik bukit sikit. Okey lah, dia tak rasa kurang power. Power dia sentiasa datang. Dia tak begitu agresif, tapi power sentiasa ada. Ini yang sedap guys, bila korang bawa motor skuter urban dekat bandar. Sebab kita perlukan kuasa immediate tu. Awal-awal lagi kita mesti kena rasa power tu. Sebab skuter urban yang penting adalah dia punya respon awal tu. Sebab kita nak mencelah-celah, nak mencelok kan, nak memotong satu kenderaan, kita perlukan kuasa pecutan yang cukup lah. So AX200 ni dikategorikan sebagai motor skuter yang kuasa pecutan dia cukup. Dia punya respon engine immediate dan best lah pakai kat bandar kan. Dan bila kita tarik pun dia tidak begitu mengerang ataupun memaksa sangat. Dan dia punya middle power, sedap guys. Middle power dia ni, middle RPM dia sedap guys. 60, 80 sedap. Jadi kalau kita pakai motor ni untuk jarak sederhana jauh, contoh korang daripada sini nak ke Shah Alam ataupun nak pergi ke mana, ke sini ke Kajang, sini ke Ampang, memang selesa guys. Okay, so jom kita bawa. Buat U-turn dia pun sedap. Best lah. Untung lah siapa beli AX200 ni. Sedap lah motor dia. Respon engine dia pun best guys. Tengok dalam keadaan berbukit pun memang best lah. Okay, kita langgar sikit. Sedap suspension dia. Bukanlah sedap sangat, tapi korang tak rasa kena hentak kau dekat atas seat korang ni. Tak rasa macam kotak-kotak macam tu kan. Best lah. Okay, so masuk kat bandar pun
Oh, enjoy guys, enjoy. Sedap juga respon dia ni. Saya rasa antara skuter urban yang sedap untuk digunakan. Respon dia sangat-sangat mencukupi, dan apa yang korang nak ataupun apa kuasa yang korang nak, pick up yang korang nak, dia terus bagi guys. Dia terus bagi, dia tak ada bagi delay ke, tak ada. Dia bagi terus kuasa tu dekat korang. Ini yang best lah pakai motor ni kan. Tengok masuk dekat dalam jam pun korang tak rasa susah. Memang senang lah nak pakai motor ni. Memang purpose dia, inilah dia punya makanan dekat bandar. Nak mencelok, nak menyelit-nyelit, power nak tekan. Oh, memang best lah. So motor macam ni yang best kalau korang nak pakai untuk masuk kat bandar kan. Keseluruhan bagi saya untuk guna motor ni dekat dalam bandar, sangat-sangat berpuas hati lah guys. Sangat-sangat berpuas hati. Respon bunyi dia sangat-sangat lembut, responsif. Awal-awal pun kira responsif engine dia. So saya rasa AX200 ni antara motor skuter urban ataupun skuter bandar yang best, dengan power yang mencukupi, dengan pickup yang mencukupi. So kalau korang bawa jalan jauh pun saya rasa motor ni cukup saja dia punya power kan. Cuma mungkin kalau korang dah sampai top dia, mungkin korang akan bosan sikit lah kan. Dia akan dengung sikit kan, sebab top speed dia tak silap saya sekitar 133 ke 135 macam tu lah kan. So ok juga untuk skuter urban. So macam ni kan, dekat traffic light nak pusing apa semua senang je motor ni. Tengok. Dan kalau korang pucut pun okey lah. Dia nak pergi ke tengah tu dia macam sikit, tapi bila dah sampai dekat high speed, dia nak pergi ke high speed 80-100 tu memang senang lah korang nak sampai. Tengok. Memang sedap dan senang untuk sampai dia punya speed tu. Memang kelajuan bandara 100, 80 ke 100 tu makanan dia kan. So best lah bawa skuter macam ni. Dia senang tau, dia tak paksa pun nak sampai ke 80 ke 100. Ni kalau highway je lagi jauh, boleh pergi lagi ni kan. Okay. So kalau korang tengah cari skuter urban, saya boleh suggest korang untuk pakai motor ni lah. Boleh ambil motor ni. Harga dia bawah 8,000. So ada ABS, ada traction control, ruang kompartmen, boleh muat helmet open face, full face guys. Alright. So dia juga ada P1. Sekarang ni saya berada dekat P1. Dia ada bantuan dari segi SMG ataupun bantuan dari segi motor dia lah. So ada sikit teknologi Yamaha Ego Gear dekat sini. Ini yang best dia. Ada idle start stop, tekan saja dia akan terus hidup. Tapi ada orang tak suka idle start stop ni guys. Tapi overall saya suka dekat motor ni. Dia punya pecutan pun bagi saya sedap dan sangat-sangat mencukupi. Tengok. Oi. Sedap ni guys, dia meluncur. Memang beza lah. 160 ke 150 punya skuter dengan yang ini. Yang ini memang korang rasa power dan juga dia punya pickup lebih sedikit daripada motor 150C ke 160C. Yang ini memang ada beza lah power dia. Dan saya rasa kuasa macam ni memang korang boleh juga sekala-sekala nak pakai jauh, jarak jauh. So engine dia kurang mengerang. Jadi lagi syok lah bawa kan. Okay, so secara keseluruhan bagi saya X200 pun memang sedap lah. Memang berpuas hati. Okay, so features pun bagi saya terlebih komplit lah. Even motor-motor Jepun pun diorang tak tawarkan yang sebanyak ini dengan harga yang macam ni. Ini dah banyak sangat lagi guys. Dia tawar korang
apa features dia, ada ABS, traction control, meter digital kan, meter apa orang kata, LCD screen display, and ada mode pula, ada SMG tu bantuan motor dia, bantuan assist untuk pecut awal-awal tu. So no wonder lah dia punya pecutan awal tu pun sedap okay. Saya ada try yang biasa, yang tak pakai SMG. Ada rasa sikit lah beza, tak banyak pun. Yang ini terasa lebih responsif lah bila korang pakai P1 ni ataupun mode yang ada hybrid ni. Terasa power dia tu lebih sedikit lah, ataupun pecutan dia lebih sedap sedikit lah. Alright, so kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Itiong Motor, boleh contact dengan Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya dah sediakan dekat bawah. Dan akhirnya kita nak try pula Aveta Nova 200 ya. So dia punya cc ni dia agak besar sikit, iaitu 183.3 cc. Horsepower pun tinggi sikit, lebih kurang 0.7 horsepower. Yang ini horsepower dia lebih kurang 18.1 horsepower. Torque dia adalah 17.6 Nm of torque. So power and torque dia lagi tinggi. Kita nak try dia lagi sedap ke, ada beza ke, atau macam mana. Lagipun dia punya torque ni kalau kita tengok dia datang awal, itu sekitar 5,500 dia dah datang awal. Dia datang dari punya torque kan. Jadi jom kita test track motor ni. First thing yang korang akan rasa beza, dia punya seat lah. Seat dia memang selesa gila. Memang selesa guys, okay. Dia memang ada backrest support. Memang dia rasa, memang korang rasa lah korang punya punggung tu dia betul-betul support so ini antara benda yang saya suka lah. So dia memang betul-betul korang rasa ada benda yang menyokong lah dekat belakang korang, okay. So jom kita try motor ni, ada beza ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Berat badan motor ni pun dia lagi ringan tau. Ni 112 kg saja. Jom kita try dulu. Okay. Okay, so saya rasa saya dapat bezakan sikit. Yang ini power dia agak berkuasa sedikit, ataupun dia agak bertenaga sikit. Maksud dia lagi pergi lagi ke depan, dia agak agresif sedikit compare dengan AX200. AX200 tu dia punya engine dia lebih lembut dan juga dia lebih ikut throttle kurang. Yang ini dia macam agak agresif sikit dia punya kuasa. Tengok. Rasa guys, rasa dia punya respon tu datang lagi awal sikit. Tengok. Dia mungkin tak ada SMG, tapi dia punya power respon tu dia datang awal. Sebab dia punya torque tu pun dia datang pada 5,500 RPM kan. Jadi kita rasalah sikit dia punya, dia punya torque tu. Tengok. Ini macam korang tekan dia pergi, guys. Dia pergi tu kuat sikit daripada AX200, lagi bertenaga sedikit. Okay, so awal-awal dia punya respon dia lagi bertenaga sedikit dan juga lagi agresif sedikit daripada AX200. Okay. Okay. So kita dah dapat beza lah. AX200 dia lebih lembut dan juga responsif juga. Cuma kalau dari segi bertenaga dengan agresif, ini lagi kuat sikit guys. Tengok. Okay. So dia ada beza sikit lah. Tapi kalau orang yang mungkin dia just bawa saja, dia tak rasa sangat kot beza dia. Macam saya boleh rasa sikit lah dia punya beza kan. Yang ini dia punya respon lebih datang awal sedikit. Kalau macam X tu kalau kata tekan dia nak pergi ke middle tu dia ambil masa sikit. Yang ni dia terus pergi. Kalau tekan dia terus pergi. Padahal ada traction control ni guys. Saya tengah on juga traction control ni. Tapi orang tengah on traction control pun dia still lagi
terasa agresif. Kalau off lagi lah, saya rasa lagi kuat dia punya engine ni. Okay, jom kita buat U-turn. Nak buat U-turn pun bagi saya senang. Okay. So dia punya power awal-awal dia agresif, tengah-tengah pula dia rasa macam lembut sikit. Tengah-tengah tu kita rasa macam dia lembut sikit pula. Awal-awal tu pula kita rasa dia agak agresif, tengah-tengah tu rasa lembut sikit. Macam AX200, awal-awal tu dia macam lembut, tapi tengah-tengah tu dia ada tenaga sikit. Dia ini tengah-tengah pula dia lembut sikit. Macam tu pula itulah yang saya boleh huraikan untuk korang lah, dia punya respon engine ni. Dia ada karakter dia masing-masing lah. Mana satu saya prefer, dua-dua pun sedap kan. Dua-dua pun sedap sebenarnya. Yang ini pun boleh tahan juga bertenaga. Dia punya tenaga tu korang pulas saja dia dah, korang dah rasa dia akan pergi. Macam tu. Macam ni kan. Okay, so kalau dari segi pemanduan bandar, macam biasalah, ini memang makanan dia lah kan. Ini orang kata kawasan bandar, memang makanan dia. Memang korang akan rasa senang mencelok, motor ringan, nimble kan. Sama macam lebih kurang AX200. Cuma dari segi respon awal, ini agresif dan bertenaga sikit. AX200 respon dan juga dia punya pick up dia macam agak lembut sedikit, dan juga dia agak lambat sikit awal-awal tu. Tapi bila dia dah middle untuk AX, dia agak macam lagi bertenaga. Untuk Nova 200 pula, tengah-tengah tu pula dia macam agak soft sikit dia punya power. Itu beza sikit je lah. So terpulang korang minat yang macam mana. Bagi saya, untuk saya personally, dua-dua pun saya minat. Tapi kalau diberi pilihan betul-betul, mungkin saya lebih minat dekat Nova kot. Sebab dia punya power awal tu lagi terasa agresif sedikit. Dan middle dia okey. Dia agak lembut sikit, tapi top yang korang dapat ataupun bukan top lah, high speed yang korang dapat tu pun nak pergi ke 80-100 boleh dapat. Mudah ke tak? Mudah juga. Cuma tengah-tengah tu dia agak lembut sedikit. Okay, so macam sekarang dia naik awal tau. Dia punya pick up dia naik awal. Dia punya speed pun naik awal. Tapi bila middle tu dia macam lambat sikit, tapi tetap sedap pada 80 ke 100 km, 100 km. Tetap sedap lah. Respon yang saya boleh kata. So secara keseluruhan bagi saya, kedua-dua motor pun sebenarnya sedap. Kedua-dua motor pun masing-masing ada karakter sendiri. Dan saya rasa kalau korang dah terbiasa bawa, benda ni tidak akan mengganggu korang pun. Yang penting kedua-dua motor power dan juga pick up mencukupi. Untuk bawa dekat pun sedap, untuk bawa jauh sekali-sekala pun sedap. Yang penting tangki dia pun berpuas hati 10 liter. Dia punya ruang compartment pun besar, boleh muat helmet full face, ada ABS, ada traction control. Dua-dua motor pun sama. Sekarang ni bergantung dengan mana satu korang minat lah. Dari segi servis after sale bagi saya kedua-dua syarikat pun Enforce maupun Nova, diorang masing-masing dah improve lah. Tak macam motor-motor dulu kan. Motor-motor dulu mungkin dia direct ke, ataupun lepas beberapa bulan ataupun tahun dia dah senyap. Macam Nova pula, macam Avita dengan Enforce sekarang ni, diorang dua-dua ni merupakan syarikat yang kira kuat lah dekat Malaysia. Kalau tak kuat, diorang tak akan berani improve after sale diorang. So bergantung sekarang ni dengan minat korang, mana satu yang korang minat. Kalau korang minat, kalau dari segi pemanduan lah, kalau korang minat dari segi engine yang lembut, yang kata soft sikit, ambil X. Tapi kalau korang jenis yang memang nak perah saja, nak ada kuasa, perah saja, nak ada power, ada tenaga, ambil Nova 200. Nova 200 perah saja, korang pulas saja, dia dah
rasa dia punya pick up tu awal-awal. Tapi dekat middle tu ada beza sikit lah. Cuma dari segi dia punya cruise speed dia memang sedap. 80-100 memang sedap. Memang motor bandar punya makanan lah. Tak susah untuk sampai 80 ke 100, senang. Tapi kalau dah atas 120, 130 tu saya rasa agak lambat sikit jugalah nak naik kan. Tapi kalau setakat 80, 100 dalam bandar, senang je dia nak pergi kan. Okay, so dari segi cornering, dari segi dia punya braking, dua-dua motor mempunyai ciri-ciri kesedapannya sama. Braking dia sama, cornering dia sama. Macam mana tak sama? Dia punya tayar pun sama, dia punya sistem suspension pun sama kan. Dia punya orang kata saiz tayar dia pun sama. 15 kilo untuk dua-dua motor ni pun bila saya on the board, saya tak rasa ada beza berat. Macam ni ringan 15 kilo, AX berat 15 kilo. Saya tak rasa beza tu. Saya tak rasa. Sebab apa? Sebab power engine ni dia dah cover dah. Antara berat ratio tu dengan power engine, dia dah cover kat situ dah. So saya tak rasa sangat lah dia punya beza kan. Cuma mungkin kalau korang ahlikan motor tu mungkin rasa lah sikit beza. Tapi secara keseluruhan bagi saya tak ada beza pun. Okay, so itulah dia sebab sikit pasal motor ni. Berminat dengan motor ni, korang boleh contact dengan kawan saya Mr. Oscar. Ini adalah Etiop Motor. Saya dekat Etiop Motor. Korang boleh contact dengan Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya dah sediakan dekat bawah. See you on next video. Bye bye.